Setiap hari, masalah pencemaran laut sering berlaku. Antara punca adalah kurang penguatkuasaan undang-undang. Sekiranya tidak diatasi, ia memberi kesan kepada laut pada masa hadapan. Sebagai kanak-kanak, kami sedar pembelajaran lebih bermakna melalui permainan. Oleh itu, satu permainan berkaitan dengan kempen penyelamatan laut telah dibangunkan, iaitu The Eco Champion Justice Redemption. Untuk membangunkan aplikasi ini, kami merujuk kepada buku RPT tahun 4. Permainan ini menggunakan konsep permainan drop and catch. Permainan ini menggunakan situasi di dalam laut dan menggunakan sprite berkaitan dengan kehidupan laut. Terdapat 3 fasa untuk membangunkan aplikasi permainan ini. Pada fasa permulaan, kami berbincang tentang storyboard permainan serta elemen-elemen dalam permainan dan menghasilkan prosedur. Pada fasa pembangunan, kami menggunakan aplikasi Scratch dengan menyusun blok-blok berwarna. Pada fasa akhir, kami juga melakukan proses uji lari bagi mengesan masalah yang berlaku dalam permainan kami. Permainan ini boleh dimainkan menggunakan laptop. Permainan ini mempunyai 2 stage yang mempunyai senario yang berbeza. Murid perlu menggerakkan ke kiri dan ke kanan untuk menangkap sprite reward semula dan mengelak sprite challenge. Jika mendapat sprite reward, pemain mendapat markah dan sebaliknya, pemain akan ditolak lagi. Jika pemain mendapat markah melebihi 20 markah, mereka akan beralih ke stage yang baru. Sebaliknya, murid perlu memainkan semula pada stage yang sama jika kurang daripada 20 markah. Kami telah melakukan survei kepada 9 orang rakan kami. Kami mendapati bahawa 98% bersetuju permainan ini meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kami juga telah membuat temu bual bersama rakan guru berkenaan dengan permainan ini. Kebanyakan guru memberikan respon positif dan sebahagian kecil meminta kami untuk membuat tambah baik terhadap permainan ini. Melalui permainan ini, kami mempelajari tentang kesedaran menjaga alam sekitar, khususnya menjaga persekitaran laut. Selain itu, kami dapat menyokong kempen kelestarian dan kempen menjaga laut. Kami juga dapat melaksanakan aktiviti pengaturcaraan melalui permainan ini.